sebelum you nak bercerita. Sebab tu bila tadi you cakap kan, macam mana agak-agak kalau usahawan dia nak dapatkan that thing, dia nak dapatkan orang kata pergi niat kepada IPO. Hari ni semua orang boleh cakap nak pergi besar, nak ada 7 branches. Soalan yang saya akan patah balik, dah ready ke? Are you ready the whole thing? That's why kenapa we go back on the fundamental. Bookkeeping macam mana, compliance macam mana, kau punya leadership macam mana, dan baru kita sembang. So that's. Dia bukan cakap pasal jumlah sales nak kena dapat berapa. No need. Bullshit. Tapi serius lah, berapa banyak sales nak kena ada untuk pergi listing? Of course, dia ada level dia. Kalau kita tengok betul-betul, dia ada yang bermula 3 juta, 5 juta, 20 juta. Net selama 3 tahun. Untung? 20 net. Juta? Yes. Tapi that is actually on the very, orang kata General. teori part and general. Itu kalau kata nak pergi sana. Kenapa tuan cakap teori? Sebab adakah dia... Bukan. Itu adalah yang dah memang being required dan juga dah telah ditetapkan oleh Security Commission dan juga bursa. Diorang yang decide orang tu layak masuk listing ke tak?